Hampir sehari dah berlalu sejak Israel mula serang fasiliti nuklear Iran. At least hampir sehari untuk video ni. Saya kena buat video baru sebab ada perkembangan yang sangat drastik. Sudah tentu ramai ada pandangan tersendiri berkaitan dengan konflik Iran-Israel ni. Maybe ada yang marah, maybe ada yang skeptikal. Well, guess what? Welcome to Tel Aviv. So dari sini korang faham, Iran dah pun buat balasan. Mereka betul-betul bengang sampai menghamburkan kenyataan panas guna perkataan war yang begitu jelas. Masoud Pezeshkian yang menang pilihan raya atas platform progresif pun dah melenting. Cuma penting kat sini kita susun segala event kerana ketika Iran balas serangan, kita ada report yang Israel masih lagi duk serang mereka. Operasi Am-Kelawi tu tengah continue lagi. Kita dah dapat details yang Israel guna 200 jet pejuang nak buat operasi besar kat banyak bandar secara serentak. Di Tehran sahaja ada 24 sasaran yang terdiri daripada rumah orang-orang penting. Ini keadaan kat luar setelah dibedil. Here's another one. Memang total madness. Ini pula keadaan rumah Ali Shamkhani, perunding pihak Iran dalam deal nuklear yang sepatutnya dijalin bersama Amerika Syarikat. Dia meninggal dunia selepas bertarung nyawa kat hospital. Dan ala-ala cakap pasal ni, saya include sekali lah statistik yang 12 orang sebenarnya terbunuh dalam serangan Israel tu. 12 orang tu termasuk Ali Shamkhani. Sebaik saja semua ni berlaku, bendera merah yang melambangkan dendam dah pun berkibar di sebuah masjid di Qom. Dan dendam dibalas, atau lebih tepat kalau saya sebut, mula dibalas pada 14 Jun sekitar 2.10 pagi waktu Malaysia. Dua gelombang, barangkali satu daripada Iran dan satu lagi daripada arah Yaman. Yang Yaman punya sasar tebing barat Palestin kat penempatan-penempatan yang dijajah tu lah. Kira bukan sasarannya tu saudara kita. Total semuanya dalam 100 misil balistik. Dan persoalan yang mungkin terbuku kat hati korang, Jordan tak tepis ke? Misil-misil balistik ni mekanismenya berbeza untuk dibandingkan dengan misil cruise dan juga drone. Ada 5 jenis kebiasaannya: TBM, SRBM, MRBM, IRBM dan ICBM. Konflik Iran ni should be at least MRBM. Tak boleh ditepis sebab misil-misil ni dilancar keluar daripada bumi terlebih dahulu sebelum melekuk dalam situasi dipanggil parabolic arc. And then turunnya misil-misil ni macam hujan. Sebab tu video serangan balas tu kelihatan misil turun dari langit, because memang turun dari langit pun. Misil-misil balistik ni sama ada susah ataupun tak boleh dirintangi Iron Dome. Pihak Israel guna sistem lagi advance macam Arrow dan juga David Sling yang dibangunkan bersama Amerika. Dan katanya Iran ada guna hypersonic ballistic missile yang sangat laju, at least 6,200 km sejam. Lagi laju lagi susah lah nak tepis. MRBM biasanya akan cecah Kármán line kat langit, iaitu paras 100 km. Kelajuan 6,200 km sejam tu kalau kita apply formula, tak sampai seminit dah kena kat sasaran. At this point 22 orang disahkan injured, 2 moderate, 2 critical, lain tu adalah minor and sekadar anxiety bagai. Ni kat luar Tel Aviv nampak berhabuk teruk tu, tapi tak tahu kena misil apa. Ketika video ni disiapkan pada jam 4 pagi 14 Jun, siri serangan balas Iran dah habis. For now, warga Israel dah pun keluar bunker. Tapi kita dapat daripada media Iran yang katanya beberapa jet pejuang Israel berjaya dijatuhkan. Seorang juruterbang wanita ditangkap. Pihak Israel pula menafikan berita ni. Kita akan tahu kesahihan bila ada pertukaran tahanan. Cuma sekarang Amerika at the moment dah hantar kapal lagi banyak on the way untuk defend ally mereka, Israel. Donald Trump yang sebelum ni tarik muka bukan main kat Israel macam girlfriend merajuk, sekarang dah all out salahkan Iran. Kononnya tak buat deal nuklear on time dalam tempoh 60 hari yang ditetapkan. Israel yang serang, Iran pula dipersalahkan. Dan serangan balasan Iran ni akan dibalas Israel pula. Katanya Iran dah lintas garisan merah, bahawasanya Iran akan bayar harga yang mahal kelak. Saya tambah quote daripada seorang warga Amerika Syarikat yang dikenali orang ramai. Presiden kita akan start peperangan dengan Iran sebab dia tak ada sebarang kebolehan nak berunding. Dia lemah, dia tak berguna. Siapa warga Amerika yang famous tu? Donald Trump pada tahun 2011. Kena kat patah hidung dah ni. Iran dah ambil keputusan nak tarik diri daripada rundingan nuklear until further notice.
Maka shadow war selama ni sudah tentu akan lagi terbuka pada masa yang terdekat ni, kerana next target Israel adalah fasiliti nuklear Fordo kat pegunungan Iran di sini. Ikut kenyataan-kenyataan ni, kita boleh agak yang perang ni akan continue. Jadi saya nak ajak korang semua subscribe beramai-ramai kat channel saya ni, satu-satunya channel saya untuk dapatkan video-video update.